Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, saya dan sahabat saya iaitu Ifan akan membentangkan tajuk stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosio-budaya dalam komuniti sekolah di Malaysia. Jadi kami memilih tajuk ini untuk dibentangkan sebagai topik bagi tugasan pentaksiran ketulusan kami. Baiklah, sebagai pengenalan, kita masuk dulu kepada konsep stratifikasi sosial. Baiklah, stratifikasi sosial merujuk kepada pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan berdasarkan aspek seperti pendapatan, pekerjaan, tahap pendidikan, kuasa dan status sosial. Dalam konteks pendidikan, stratifikasi sosial biasanya dilihat melalui jurang kelas sosial terutamanya antara keluarga berpendapatan tinggi, sederhana dan rendah. Jurang ini mempengaruhi akses murid kepada sumber pembelajaran seperti tuition, peranti digital, internet, bahan bacaan, ruang belajar yang selesa dan sokongan ibu bapa. Dalam konteks negara kita, biasanya negara kita telah dibahagikan golongan kelas sosial kepada tiga kelas iaitu B40, M40 dan T20. Jadi kelas sosial ini membezakan tahap akses murid dalam bidang pendidikan mereka. Right, kita masuk pula kepada konsep stratifikasi sosial dalam komuniti sekolah pula. Okey, murid daripada keluarga berstatus sosioekonomi tinggi lazimnya mempunyai lebih banyak kelebihan akademik kerana mereka memiliki akses yang lebih baik kepada teknologi dan pengalaman pembelajaran tambahan. Sebaliknya, murid daripada keluarga B40 ataupun berpendapatan rendah mungkin berdepan cabaran seperti kekurangan peranti, perkongsian telefon dengan ahli keluarga lain, capaian internet yang terhad ataupun ibu bapa yang tidak dapat memberikan bimbingan pembelajaran secara konsisten disebabkan oleh kekangan masa dan pekerjaan mereka. Jadinya, jurang digital ini nyata penting kerana statistik DOSM 2024 menunjukkan akses internet isi rumah di Malaysia sudah pun tinggi iaitu 96.8%, tetapi pemilikan peranti dan kualiti capaian tetap tidak semestinya sama rata antara semua isi rumah. Jadinya, ini yang membezakan kelas sosial dan tahap pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Baiklah, slide sebelum ini saya telah membahaskan mengenai konsep stratifikasi sosial dan kelas sosial yang ada di Malaysia. Sekarang, kita tengok pula bagaimana perbezaan kelas sosial memberi kesan kepada komuniti sekolah. Baiklah, yang pertama sekali, akses kepada teknologi dan bahan pembelajaran. Walaupun ramai isi rumah yang punya internet, murid daripada keluarga kurang berkemampuan mungkin hanya mempunyai satu peranti untuk dikongsi bersama ramai adik-beradik. Yang mana ini menjejaskan pembelajaran digital, tugasan atas talian dan penguasaan kemahiran ICT. Di sini, UNICEF turut menegaskan bahawa pengukuhan literasi digital dalam kalangan kanak-kanak terpinggir amatlah penting untuk merapatkan jurang pendidikan. Jadi ini uh, memberikan kesan sosial kepada komuniti sekolah. Okay, seterusnya yang kedua, motivasi dan keyakinan murid. Yang memberi kesan kepada motivasi dan keyakinan murid. Yang mana dekat sini, murid yang sentiasa ketinggalan dari segi sumber mungkin berasa rendah diri, malu ataupun kurang yakin untuk bersaing. Ada juga yang menganggap kejayaan akademik sukar dicapai kerana kedudukan hidup mereka. Sebaliknya, murid yang mempunyai sokongan sumber yang baik lebih mudah membina keyakinan menyertai aktiviti sekolah dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Baiklah, yang terakhir sekali, iaitu mengenai penglibatan ibu bapa. Di sini, keluarga yang berpendidikan tinggi, seperti mana kita tahulah, mereka lazimnya lebih peka terhadap keperluan akademik anak mereka, di mana mereka juga lebih kerap berkomunikasi dengan guru dan lebih berupaya menyediakan sokongan pembelajaran di rumah. Sebaliknya, ibu bapa daripada golongan berpendapatan rendah mungkin tetap prihatin, tetapi keterlibatan mereka lebih terhad oleh kerana mereka mempunyai kekangan masa
pekerjaan yang banyak, shift, dan tahap pendidikan ataupun bahasa komunikasi dengan pihak sekolah. Maka, perbezaan pelibatan ibu bapa bukan semata-mata soal minat, tetapi juga berkait rapat dengan struktur sosial. Terima kasih kepada saudara Afiq. Baiklah, kini kita bergerak kepada bahagian saya. Di sini, saya akan membincangkan dua perkara, iaitu pertama, faktor-faktor kepelbagaian sosial budaya di Malaysia, serta saya akan membincangkan berkaitan implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Baiklah, faktor-faktor kepelbagaian sosial budaya di Malaysia terdiri daripada ketiga. Saya akan membincangkan yang pertama adalah etika dan peradaban. Kedua, bahasa dan komunikasi. Ketiga, agama dan kepercayaan. Baiklah, yang pertama, etika dan peradaban. Kepelbagaian sosial budaya di Malaysia bermula daripada gabungan etika tradisional dan nilai moden. Menurut Razak dan Nor 2021, etika di Malaysia bukan hanya datang daripada satu kaum sahaja, tetapi merupakan campuran adab Melayu, nilai moden masyarakat Cina dan India, serta pengaruh budaya Barat. Baiklah, di sini saya kupaskan, kita boleh lihat contoh. Ada budaya-budaya yang masyarakat kita jarang amalkan, iaitu masyarakat saya sendirilah, iaitu budaya orang Melayu. Contohnya, kita lihat budaya orang Cina. Orang Cina ini, dia suka menabung. Berbanding orang Melayu, kurang suka menabung. So, baiklah, dengan adab ini, dengan etika ini, kita boleh implikasikan dalam budaya kita. Budaya kita sebagai satu nilai murni yang baik, iaitu menabung. Baik, sambung. Gabungan ini melahirkan satu cara hidup yang unik di mana sifat hormat, menghormati dan kesatuan menjadi amalan bersama. Dalam konteks sosiologi, etika ini berfungsi sebagai penjaga keamanan kerana setiap kaum memahami batas sensitiviti kaum lain sekaligus mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Jadi kita boleh lihatlah, kalau sensitiviti ni, kita tahu masyarakat Cina tu, diorang punya muka, mata dia macam sepet sikit. Masyarakat India, kulit dia gelap sikit. So, kita sebagai manusia, sebagai orang yang bertamadun, perlu menjaga sensitiviti kaum. Kita tak bolehlah menghina rupa mereka, tak bolehlah memandang rendah terhadap mereka. Dan sekaligus, kita perlu menjaga keamanan yang kita telah bina sekian lama ini demi kesejahteraan negara. Seterusnya, bahasa dan peradaban. Bahasa merupakan alat yang sangat penting dalam menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Walaupun bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang menyatukan semua orang, bahasa-bahasa lain seperti Mandarin dan Tamil dan bahasa etnik di Sabah dan Sarawak tetap digunakan dengan meluas, menurut Sharif Adam et al. 2024. Keunikan sosial-linguistik di Malaysia dapat dilihat apabila rakyat sering mencampurkan pelbagai bahasa dalam perbualan harian mereka. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai jambatan yang menghubungkan budaya yang berbeza dalam satu identiti nasional. Baiklah, di sini kita boleh lihat contoh masyarakat pada masa kini lebih gemar menjadikan belajar bahasa ketiga sebagai hobi harian. Kita boleh lihat ramai orang golongan muda yang cuba belajar bahasa ketiga. Kita ada bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan sebagainya. Bahasa-bahasa yang kita belajar ini boleh digunakan pakai dalam aktiviti harian kita, seperti bertanya khabar kepada kaum-kaum tertentu, seperti bertanya khabar kepada kaum China, kaum Cina, ni hao ma. Seterusnya, dia dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan kaum-kaum tertentu. Tujuan belajar bahasa ini adalah untuk menyatupadukan rakyat Malaysia supaya kita menghormati setiap keunikan budaya dan dari kaum-kaum di Malaysia. Akhir sekali, iaitu agama dan kepercayaan. Agama memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk identiti dan cara hidup masyarakat di Malaysia. Menurut Muhammad dan Muhammad 2025, walaupun Islam adalah agama bagi persekutuan, perlembagaan tetap memberikan kebebasan kepada kaum lain untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing. Kepelbagaian agama ini tidak memisahkan rakyat, sebaliknya mewujudkan sikap toleransi yang tinggi melalui aktiviti sosial seperti sambutan perayaan bersama. Agama ini menjadi panduan moral yang memastikan masyarakat hidup dengan teratur dan saling hormat menghormati, yang merupakan kunci utama kepada kestabilan sosial negara. Baiklah, di sini saya boleh kupaskan bahawa setiap agama menerapkan elemen yang sangat baik. Contohnya, kita ada nilai murni hormat menghormati.
rajin dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini apabila kita terapkan dalam diri kita, apabila kita aplikasikan kehidupan seharian, saya percaya negara kita akan hidup dalam kesejahteraan, aman dan harmoni. Jadinya, agama ini akan mewujudkan sikap toleransi yang tinggi bersama masyarakat. Selain itu, apabila wujudnya kepelbagaian agama ini, saya percaya bahawa perayaan pun ada banyak. Contoh di dalam agama Islam, kita ada perayaan Aidilfitri dan Aidiladha. Perayaan ini disambut baik masyarakat India dan Cina. Mereka tidak memandang ataupun memandang hina atau memandang rendah terhadap perayaan ini. Sebaliknya, mereka sambut bersama-sama. Itulah keunikan hidup di Malaysia. Baiklah, sekarang saya akan terangkan implikasi terhadap komuniti sekolah dan pendidikan. Yang pertama, implikasi etika. Faktor etika dan peradaban membawa implikasi besar terhadap iklim dan budaya sekolah. Apabila murid datang daripada latar belakang etika yang berbeza, sekolah bertanggungjawab menerapkan nilai universal seperti hormat, menghormati dan toleransi. Implikasinya, guru perlu menjadi suri teladan iaitu role model dalam mewujudkan adab yang inklusif manakala murid belajar untuk menerima perbezaan tingkah laku rakan-rakan mereka. Hal ini mengurangkan risiko konflik perkauman atau buli di sekolah. Menurut Razak dan Noor, 2021, penghayatan etika yang dikongsi bersama membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif di mana setiap individu merasa dihargai tanpa mengira asal-usul etnik mereka. Baiklah, kita lihat di sekolah terdapat pelbagai kaum yang belajar di sekolah tersebut. Ada yang daripada kalangan etnik-etnik yang unik kita tak pernah jumpa. Bahkan ada yang datang daripada keluarga yang tidak mempunyai keluarga yang harmoni. Baiklah, jadinya, guru di sekolah perlu memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan etika-etika yang baik. Kerana contoh, saya ambil contoh seorang pelajar anak yatim. Mungkin dia kehilangan didikan daripada seorang ayah atau seorang ibu. Jadinya, dia tak tahu cara macam mana nak menghormati orang di sekolah. Jadi mungkin guru ataupun kawan-kawan dia boleh mengajar. Jadi macam ni cara nak hormat menghormati. Kita perlu rendahkan suara, cakap elok-elok. Jadi ni macam tu. So, jadi bila guru berjaya menjadi role model serta murid belajar daripada guru, saya percaya sekolah akan menjadi tempat pembelajaran yang kondusif serta selamat. Seterusnya, implikasi bahasa. Kepelbagaian bahasa memberikan implikasi langsung terhadap proses pengajaran dan pembelajaran PDP di sekolah. Bahasa Melayu berfungsi sebagai alat penyatuan, namun guru harus sedar bahawa bagi sesetengah murid, bahasa tersebut bukan bahasa pertama mereka di rumah. Implikasinya, guru perlu menggunakan pedagogi yang lebih fleksibel dan inklusif untuk memastikan murid yang lemah penguasaan bahasa tidak ketinggalan. Selain itu, kewujudan pelbagai bahasa di sekolah sebenarnya memperkayakan kosakata sosial murid, membolehkan mereka menjadi individu yang lebih terbuka dan mahir berkomunikasi dalam masyarakat yang berbilang budaya. Kita lihat di sekolah, terdapat golongan murid yang di rumahnya mungkin bercakap bahasa Inggeris. Kosakata dalam bahasa Melayu mungkin kurang. Jadi guru perlu menggunakan atau memperkenalkan kosakata yang terbaik dan mudah difahami kepada murid agar mereka memahami proses pengajaran dan pembelajaran PDP di sekolah. Akhir sekali, iaitu implikasi agama. Faktor agama memberikan implikasi terhadap pengurusan aktiviti sekolah dan organisasi. Pihak sekolah perlu peka terhadap sensitiviti keagamaan seperti penyediaan makanan di kantin, waktu solat dan sambutan perayaan. Implikasinya, sebuah sekolah menjadi makmal literasi agama di mana murid bukan Islam belajar menghormati amalan murid Islam dan begitu juga sebaliknya. Muhammad menekankan bahawa sekolah yang berjaya menguruskan pelbagaian agama dengan baik akan melahirkan generasi yang mempunyai tahap toleransi yang tinggi. Ini membuktikan bahawa perbezaan agama di sekolah bukanlah penghalang tetapi peluang untuk membina semangat perpaduan yang lebih utuh sejak bangku sekolah lagi. Di sekolah, murid-murid mungkin tidak kenal perayaan-perayaan dari pelbagai kaum yang lain. Jadi, bila sekolah ni memperkenalkan sambutan perayaan, murid-murid yang lain boleh belajar cara menghormati perayaan sesebuah kaum tersebut. Seperti contoh, apabila tibanya hari raya, kaum-kaum Muslim akan menyambut perayaan mereka di masjid. Mungkin akan terdengar seruan-seruan
takbir di masjid yang membuatkan mungkin bagi masyarakat lain, kenapa Islam ni terlalu bising. Tapi apabila berlaku ni di sekolah, perkenalan, cara sambutan perayaan, mereka boleh belajar hormat menghormati. Ketika itu je perayaan mungkin agak bising sedikit. Tetapi saya percaya apabila sikap hormat menghormati ni wujud dalam sikap setiap murid, Malaysia akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Baiklah, ini rujukan yang saya guna dalam presentation saya sebentar tadi. Saya senaraikan 3. Ini dia. Syukur kita telah sampai ke destinasi terakhir kita. Terima kasih kerana sudi mendengar perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Sheila serta saya memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan dari pihak saya. Saya dan Afiq memohon untuk berundur diri. Sekian, terima kasih.